Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Patah Guru. Okey, kat tangan saya ni ada satu barang produk yang saya beli. So hari ni saya tukar untuk Pro 2 Viva saya. So saya beli dari Shopee. Apa kata kita buka barang ni? Okey, jom. So saya beli barang ni murah saja, lebih kurang RM22. Okey, hari ni saya ingat nak tukar spare part benda ni. Okey. So barang yang saya beli ni adalah auto sensor untuk Pro 2 Viva. So saya beli ni adalah daripada Halfcut, lebih kurang RM22, sesuai untuk Kelisa, Kenari, mungkin Myvi. Okey, auto sensor ni penting untuk Viva kerana kalau auto sensor ni rosak, engine light akan menyala, akan on. So saya ingat saya nak tukar benda ni. Okey, ni brand Denso. Okay, kalau kita zoom kita boleh nampak. Okay, Denso ni, Denso Halfcut AV, nampak? Itu Denso. So memang original Denso lah. So hari ni saya nak tukar. So inilah auto sensor lama yang rosak. Okay, saya akan buka yang ni. Okay, tu soket dia. So tu dia sensor, auto sensor. Okay, mari kita tengok. Ni auto sensor baru. So saya akan tukar yang baru ni, yang Halfcut. Okey. Soket dia sama je. Ni soket male. Dia ada dua, dengan soket dengan tanpa soket satu lagi yang female. Yang female tu ada kat bawah sana. Okey, jom kita tukar. Kita buka klik dulu. So kita akan guna soket, satu soket panjang untuk buka auto sensor ni. Okey, dengan wrench. Okey, kita akan buka bahagian wire throttle, wire minyak tu. Lepas tu kita akan buka satu bracket. Okey, itu bracket tu. Kita akan buka bracket ni sebab nanti kita nak masuk soket panjang tu, nak buka auto sensor senang. Okey. Okey, dah buka bracket tu. So kita akan guna satu soket panjang. Soket sepanjang ni ada dekat Shopee. Ada jual kat Shopee, tak susah. So kita masukkan soket tu dekat belakang auto sensor tu. Okey, masukkan. Lepas tu kita akan guna richer ataupun wrench untuk pusingkan auto sensor yang kita nak buka tu lah. Okey, masukkan richer. Lepas tu kita pusing macam biasalah. Kita nak tahu macam mana auto sensor tu rosak, kita boleh tahu engine light akan menyala dekat dashboard. Okey, satu. Lepas tu kita akan perasan minyak kita cepat habis, cepat makan, cepat kurang. Okey, dan satu lagi, ada lagi dua. Exhaust kita, asap kita akan berbau petrol, dan ada jelaga karbon akan mengecik bila kita start kereta lah pagi-pagi tu. Okey, auto sensor dah berjaya dibuka. So kita cabut saja auto sensor tu. So next kita akan tukar yang saya beli ni, Halfcut, daripada Halfcut AV. Okey. So kita pusing saja, ikut strap. Okey, so Halfcut AV ni tak mahal pun, lebih kurang RM20 lah. Mana-mana kedai seller dekat Shopee. Saya beli kat Shopee saja. So kalau yang barunya mungkin mahal lah, 60 70 kan. So Halfcut Shopee ni RM22 lah, brand Denso. Okey. So kita akan masukkan soket panjang tadi untuk ketatkan auto sensor tadi. So masukkan wrench atau richer. So kita akan pusing macam biasa. Pusing slow-slow sehingga ketat. Okey. Soket tu boleh beli kat Shopee, ada jual. Okey, dah ketat ngam-ngam cantik. Cun. So kita akan sambungkan soket dia lah. So soket dekat situ adalah soket jantan ataupun main. So kita akan cucuk pada soket female. Okey. Kalau nak beli, kita kena tengok dekat seller, dia ada sekalinya soket female main. So sayanya soket male saja. So kita akan masuk balik bracket tadi. Kalau auto sensor rosak, kita boleh tengok daripada engine light, bau petrol, exhaust bau petrol, dan ada karbon. Okey. So inilah hasil akhir selepas pasang Halfcut, auto sensor Halfcut. So sini kita soket dia. So kita akan klik dengan kabel tight di sini. So nanti saya akan share link seller Shopee yang jual Halfcut ni.
So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video di channel Patah Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Assalamualaikum.